Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak bongkar satu kemahiran yang super penting untuk setiap pelajar, iaitu pengurusan masa. Jom bersedia untuk ubah cara awak uruskan hari-hari awak. Pernah tak rasa macam, kenapa 24 jam sehari ni macam tak cukup je? Kerja sekolah berlambak, nak main pun tak dan, nak rehat pun rasa bersalah. Kalau jawapan awak ya, awak memang berada di tempat yang betul. Okey, jom kita fahamkan dulu. Apa benda sebenarnya pengurusan masa ni? Ia bukan pasal buat jadual yang ketat dan membosankan, tak. Ia sebenarnya satu kemahiran untuk merancang dan guna masa kita dengan bijak. Tujuannya, supaya semua aktiviti kita, belajar ke, bermain ke, berehat ke, semuanya jadi teratur, seimbang dan paling penting, tak kelam kabut. Ia pasal kita yang kawal masa, bukan masa yang kawal kita. Jadi, kenapa benda ni penting sangat? Sebab ganjarannya tu memang hebat. Cuba bayangkan hidup yang kurang stres, lebih tenang, awak ada masa yang cukup untuk belajar, untuk main dan untuk rehat. Awak akan jadi lebih bertanggungjawab dan semua kerja sekolah siap on time. Best kan? Tapi, apa jadi kalau kita biarkan masa tu kawal kita? Apa jadi kalau kita tak urus masa betul-betul? Jom kita tengok sisi gelam dia pula. Tengok beza ni. Kalau tak ada pengurusan masa, hidup kita sentiasa rasa tergesa-gesa. Semua benda nak cepat, semua benda kelang kabut. Tapi bila kita pandai urus masa, kita jadi lebih tenang dan rasa terkawal. Mana satu yang awak nak? Akibat yang pertama sekali, kerja sekolah mula menimbun. Satu tak siap, datang lagi satu. Lepas tu satu lagi. Stres pun mula datang mengetuk pintu. Bila kerja dah banyak, kita pun mula tidur lambat. Akibatnya, badan jadi letih, minda pun jadi stres. Nak fokus dalam kelas pun susah, semua benda rasa macam berat sangat. Dan inilah akibat yang paling kita semua takuti. Bila kerja sekolah tak siap, badan pun penat, prestasi pelajaran kita confirm akan merosot. Markah peperiksaan pun mulalah menurun sikit demi sikit. Jadi, soalannya sekarang, adakah ini kehidupan yang awak nak? Sentiasa penat, sentiasa stres dengan grade yang makin jatuh? Mesti tak kan? Okey, jangan risau, ada jalan keluarnya. Sekarang, kita akan beralih kepada langkah-langkah yang mudah untuk jadikan awak tuan kepada masa awak sendiri. Jom kita tengok cara nak keluar dari keadaan kelam kabut ni. Okey, ini dia pelan tindakan 5 langkah untuk awak. Dengar baik-baik ya. Pertama, buat jadual harian. Anggap je ia macam peta untuk hari awak. Kedua, utamakan apa yang penting. Selesaikan tugasan yang paling susah dulu, yang lain akan rasa senang. Ketiga, ni kunci utama. Siapkan kerja sekolah sebelum bermain. Lepas tu, nak main sampai malam pun tak apa. Keempat, elakkan buang masa. Ya, saya tahu. Ini maksudnya hadkan masa dengan gadget. Dan akhir sekali, yang kelima, pastikan tidur dan rehat yang cukup. Sebab minda yang segar, lebih senang nak belajar. Nampak? Simple je kan? Dan ini adalah sesuatu yang awak kena cakap pada diri sendiri setiap hari. Saya boleh ikut jadual harian saya. Percaya pada diri sendiri tu langkah pertama yang paling penting tau. Sekarang, bahagian yang paling seronok. Jom kita tengok kehidupan macam mana yang menanti bila awak dah berjaya uruskan masa dengan baik. Inilah realiti baru awak nanti. Kerja sekolah semua siap on time. Takkan ada lagi cerita datang lambat ke sekolah. Awak akan rasa jauh lebih tenang dan kurang stres. Dan yang paling best, awak ada banyak masa untuk belajar, untuk main dan untuk rehat. Secara automatik, awak akan jadi seorang yang lebih berdisiplin dan bertanggungjawab. Semua ni awak boleh capai. Ucapkan ayat ni pada diri sendiri. Saya guna masa dengan bijak. Ia bukan sekadar ayat tau. Ia adalah satu prinsip hidup yang baru di mana awak betul-betul hargai setiap saat yang awak ada. Jadi, kita dah tengok masalahnya, kita dah tahu cara selesaikannya dan kita dah nampak ganjarannya. Masa awak untuk bertindak bermula sekarang, bukan esok, bukan lusa. Ingatlah mesej penting ni. Masa itu sangat berharga. Ia tak boleh diputarkan balik, tak boleh dibeli. Jadi, gunakannya dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita tamat, saya nak tinggalkan awak dengan satu soalan. Berdasarkan apa yang kita dah bincang, apakah satu langkah pertama yang awak akan ambil hari ini juga untuk mula uruskan masa awak dengan lebih baik? Pikirkan dan terus mulakan. Semoga berjaya.